Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar membaca. Marilah kita membaca bersama-sama. Hari ini kita akan baca 2 suku kata. Bieba, Jeyuju, baju. Dioto, PIP, topi. CEC, RIRI, cherry. GAGA, RIRI, gari. Wah, anda hebat. Marilah kita baca sekali lagi. Bieba, Jeyuju, baju. Dioto, PIP, topi. CEC, RIRI, cherry. GAGA, RIRI, gari. Bagus anak-anak. Sekarang kita akan baca pula 3 suku kata. Sedia ya? Baiklah, perkataan pertama ialah tomato. Lelaki. Gorila. Kereta. Marilah kita baca sekali lagi. Tomato. Lelaki. Gorila. Kereta. Syabas anak anda dah berjaya membaca. Sekian dulu. Jumpa lagi. Bye-bye.